Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat TZ dan juga sahabat-sahabat Top Point Binary Consultant. Kursus pelaksanaan pengurusan OSH balastik melalui OSHCO Safety Committee akan diadakan pada minggu kedua setiap bulan sepanjang tahun 2025 secara online. OSHBAR ada HRDF dan juga ada 10 CEP jalankan minggu kedua setiap bulan setiap hari Isnin dan Selasa. CJ Digital akan kami keluarkan. Maklumat lanjut boleh hubungi TZ ataupun syarikat di 013-397-4794. Antara objektif kursus yang akan kita capai dalam topik OSH balastik adalah pertama, memahami fungsi dan tanggungjawab OSHCO. Kedua, memahami kandungan dan juga peraturan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Safety Committee Regulation 1996. Ketiga, membangunkan plan Preventive Predictive Safety Management Program atau PPSMP. Keempat adalah memahami 7 peringkat kaedah kawalan pencegahan kemalangan di tempat kerja. Dan seterusnya adalah menjalankan analisa pengenalan pastian hazard, penilaian risiko dan juga kawalan risiko melalui proses HIREC. Tenaga pengajar adalah saya, Tuan Zamri daripada Top Point Binary Consultant. Sahabat-sahabat yang berminat boleh WhatsApp kepada TZ 013-397-4794. Ada 10 CEP dan juga ada HRDF. Yang berminat boleh WhatsApp. Kita ada setiap minggu kedua setiap bulan. Okey. Assalamualaikum.